Sakitnya mati itu membuatkan setiap manusia yang ketika mana saat pertama ditarik nyawanya, maka ketika itulah dia tahu inilah kematian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dah jumpa tak ayat ni? Kan ada saktah kan? Wa qila man raq, saktah khafifah. Wa dhanna annahu al-firaq. Apa dia tu? Allahu Akbar. Punyalah besar ayat ni. Allah Ta'ala kata, kalla, ketika mana roh kalian direntak saat awal oleh malakul maut, malaikat maut Israel lah, ketika itulah kalian akan ditanyakan oleh orang yang hidup. Orang keliling kita tanya, oh dah mati ahli keluarga kita, siapa yang boleh selamatkan dia? Siapa yang boleh rawat dia? Siapa yang boleh ubat dia? Kemudian Allah Ta'ala jawab, wa dhanna annahu al-firaq. Orang yang dicabut nyawanya, ketika itu dia yakin inilah kematian. Dhanna di sini maksudnya aiqana, dia yakin. Bukan zon, bukan ragu-ragu. Zanna di sini maksudnya aiqana, ini bahasa Arab. Annahul firaq, dia yakin inilah kematian. Kenapa orang yang ketika hari pertama, saat pertama dicabut, dikeluarkan roh daripada badannya, dipisahkan roh daripada badannya, dia tahu bahawa itulah kematian? Kata para ulama, kerana kesakitan yang dia rasakan ketika itu tidak pernah dirasakan sepanjang umurnya. Yang pernah rasa sakit melahirkan anak, dia tak pernah rasa sakit mati seperti itu. Yang pernah rasa sakit kena kanser sampai tahap 4, sakit merana selama beberapa bulan, sakit kanser itu tidak dapat menandingi kesakitan kematian.